Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, ni Nissan Navara NP300. Okay, slow sikit radio. Okay, ini hari kita nak terangkan pasal boost speed pedal respon lah. Kaki kita tu pedal, ni belah kanan ni pedal, ni pedal, ini brake, ni pedal lah. Okay, kita nak tunjuk respon lah. Lepas tu apa lagi kelebihan boost speed ni? Nampak ni? Ni kita pakai satu lah. Tak lah, kita tu naikkan tu kepada 3. Okay, kita rem. Tengok berapa persen kita pakai. Sampai kat 2 lebih kurang 8% pedal kita respon, kita bijak. Okay, sekarang kita naikkan kepada 6. So rem macam tadi juga sampai 2. Kita tengok dia punya pedal respon. Sebab naik 20-22% lah. RPM maintain dekat 2 lagi. Okay, sekarang kita naik terus 9. Tengok boost speed punya respon. Rem dekat 2. Tengok dia main 30. Naik 30 lah. Rem macam sama je tadi juga. 30, 25. Okey, kita ada lagi kelebihan untuk boost speed ni. So andai kata kita dah parking kereta kat rumah, kita boleh lock pedal kita. Andai kata ada orang nak curi lah kan, andai kata. So kita tekan kat sini lama-lama. Dia akan keluar H dulu. Dia akan keluar L. Lepas keluar L, kita lepas. Okey, ini tanda dia dah lock pedal lah. Kita tengok atas, tak jalan langsung, kosong. Okay. So kalau kita nak buka balik yang lock ni L ni, kita kena pijak pedal sini, tekan 3 kali. 1, 2, 3. Okay, dia dah mati, boleh lepas. Sekarang kita ni kosong, kita so kita buka balik. Mana kita pakai? Kalau kita pakai 3, buka 3 lah. Okay, yang H pula tadi tu adalah untuk lock kita punya persen pedal. So bila kita pijak, dia akan jadi 25% saja boleh pakai respon pedal ni. Tengok okay, ni H. Dia boleh tapi rasa berat. 25% lah. Kalau kereta tu boleh pergi 60 lah speed dia boleh pergi. Itu. Ni pun nak matikan pun kena pijak pedal juga. Okey, itu saja daripada saya, boost speed isi shop.